Ujian Tuhan kepada semua insan adalah kehidupan ini. Yang baik menjadi tuntutan, yang buruk dijauhkan. Surga yang dijanjikan bukanlah suatu khayalan tentang nikmat berpanjangan ilahi. Neraka yang tercipta menghimpun azab derita, tangisan kesengsaraan insan. Syurga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Neraka tempat kedukaan, angkara kedurjanaan insan yang lupakan Tuhannya, yang lupakan Rasulnya, yang lupa agamanya. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa janji Allah adalah kepastian, dan nikmat syurga adalah indah. Syurga yang dijanjikan bukanlah suatu khayalan tentang nikmat berpanjangan ilahi. Neraka yang tercipta menghimpun azab derita, tangisan kesengsaraan insan. Syurga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Neraka tempat kedukaan, angkara kedurjanaan insan yang lupakan Tuhannya, yang lupakan Rasulnya, yang lupa agamanya.
Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian dan nikmat syurga adalah indah. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian dan nikmat syurga adalah indah.